Oh, dalam. Hmm. Protokol iris. Masalah bila bawa laju tepikan naik. Yang pertama, pelanggan dah servis tangki. Tengok start dia dah ganti baru. Yang tiga, dia minta kita ganti water pump. Water pump ni, dia punya kilometer baru 81. Ikutkan water pump boleh pakai, termin bel dah sampai dah. Tapi pelanggan ni belum ada bajet. Dia nak cerita temperature dulu. Yang tiga, water pump. Saya kira water pump okey. Yang keempat, memang kena kaji. Tapi untuk iris ni, walaupun owner dah buat, kita cek dulu. Water pump saya cek cantik, kipas dia depan tu tak pecah, tak hilang sebab bola 81. Apa problem? Sistem dia kotor. Okey? Jom, hose dia dalam kotor. Jom. Dalam dia memang kotor. Dalam hose. Ni radiator pun sumbat yang sistem hose semua nak kena ni dalam. Dekat dah servis. Nampak? Dia cakap radiator dah servis. Tapi bila kita buka, semua sumbat. Ni okey, yang ni okey. Ni punca bila jalan laju temperature naik. Yang kedua, jalan jam pun temperature naik, jalan sekejap temperature naik. Masalah temperature naik. Okey, kita terus masuk double layer. Ni. Okey, radiator ni besar sikit, double layer, tak ada wall lebih otomatis, jaga kereta, jaga keselamatan.